Tahun 2021, emas 1 gram macam ni 200.5. Tahun 2023, emas naik jadi 318. Tahun 2025, tahun ini, 1 gram yang sama dah naik jadi 500.5. Soalan saya, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, agak-agak yang ni akan jadi 200.5 balik ke? Ataupun akan jadi 100.5 balik ke? Tidak sama sekali, dan perkara itu sangat mustahil. Emas apabila dia sudah naik, dia telah pun meletakkan satu benchmark harga yang baru. Lama kelamaan, harga benchmark tersebut akan diatasi dengan kenaikan harga emas dan juga rekod yang terbaru pula. Jadi, kalau anda rasa 500.5 pada hari ini, 1 gram macam ni mahal, tengoklah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, boleh jadi 1 gram yang sama naik jadi 700 ataupun 800. Emas secara normalnya dalam jangka masa pendek, iaitu hari ke hari, bulan ke bulan, ada naik dan turunnya. Mungkin bulan ini naik, bulan depan turun. Mungkin bulan depan turun, bulan depan naik. Tetapi apa yang pasti dalam jangka masa panjang, iaitu 2 tahun dan ke atas, emas confirm akan naik. Sebab apa? Harga kari pak pun akan naik. Harga nasi lemak pun akan naik. Apatah lagi harga emas yang mana ada demand yang sangat tinggi dalam pelbagai industri dan juga untuk simpanan dan juga pelaburan. Jadi, kalau anda tengok graf ini, anda akan dapat tahu bahawa tidak akan rugi simpan emas kalau anda simpan untuk tempoh 2 tahun dan ke atas. Yang ruginya macam mana? Beli minggu ni, minggu depan jual balik. Beli bulan ni, bulan depan dah kalut nak jual. Orang simpan emas untuk tempoh 2 tahun dan ke atas. Tekan butang sign up di profil saya untuk terus dapatkan bimbingan saya untuk simpanan emas dengan Public Gold.